Semasa jemaah tengah sujud, datang dah masuk sembahyang jemaah, dia takbir dengan kuat, salah seorang jemaah bangun padahal imam tak bangun lagi. Adakah batal solat orang tersebut? Tengah sujud ramai-ramai, mari seorang ni degok, Allahu Akbar, gigi takbir kuat. Ni masalah, dengar molek-molek. Yang boleh takbir kuat imam saja atau muballigh yang belakang. Kalau di masjid besar ada muballigh. Imam takbir kuat, takbir ihram, takbir intiqalah. Apa hikmah dia? Supaya makmum dengar. Bila dengar senang pergerakan makmum, jadi sama. Nampak? Dan makmum jangan takbir kuat, perlahan. Walaupun kita sama dengan imam atau mari lambat, slow. Allahu Akbar. Kerana apa guna kita nak kuat? Faham? Takbir ihram maknanya takbir masuk semayang. Tidak disyaratkan kuat. Syarat al-isma' binafsi. Dengar di telinga sudah. Allahu Akbar. Tapi tak jadi gitu kerana kita tak mau ikut agama. Tak mau ikut ulama'-ulama'. Ulama' kata imam kuat, imam slow. Ulama' kata makmum slow, dia makmum pula kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi terbalik tau. Terbalik habis dah, apa tu tak dapat apa ni, nusrah, pertolongan daripada Allah. Sembahyang kita berkuncang-kancing. Tu imam slow, dia patut tu imam kuat. Allahu Akbar. Orang belakang dengar. Tak sedap tu sembahyang. Orang puang nyanyi duduk dalam tabir. Rokok tak lagi ya? Rokok tak lagi. Rokok tak lagi tak imam? Ada masalah. Dah slow nak ke imam? Jadi tak tahu benda. Dah esok kuat. Allahu Akbar. Semalam slow. Lah, elang masuk dah. Bukan sini, kat lain. Ini bukan kata Malaysia, itu berlaku di Korea. Jadi imam kena kuat. Mula-mula masuk Allahu Akbar, biar gepa satu masjid. Faham? Bangun sami Allahu liman hamidah. Mah tu. Nah, baru orang belakang tu dua tiang tu belakang kalah. Senang. Imam rokok. Ni makmum pula orang tengah sujud, patut mari slow dah. Allah. Dia kuat. Allahu Akbar. Kawan tu Allah. Jadi kaca ni kata mudarat ke orang ramai. Tak? Patut slow dah lah. Jadi banyak berlaku gitu. Ada pula orang tengah sujud je kita takbir kuat. Silap pasal makmum, pasal imam slow. Patut slow, kita mari lewat tu Allahu Akbar. Sujud. Nampak? Jangan kuat. Barisan ni orang tersalah. Ni sudah tersalah dah. Dia pun bangun, tengok-tengok imam roh sujud lagi. Makmum kacau. Maka gua ni nak buat wajib kena sujud semula. Sujud tersebut tidak diambil kira. Faham tak?